Assalamualaikum, saya Dr. Akilah dari Klinik Umar Gua Musa. So hari ini saya akan bincangkan tentang GBS, Group B Streptococcus. Sebab ramai ibu mengandung yang panik apabila doktor memberitahu result GBS positif. So pertama sekali, ibu-ibu jangan panik. GBS ialah sejenis bakteria yang hidup semula jadi dekat kita punya usus, rektum ataupun faras. Wanita yang mempunyai GBS tidak mempunyai simptom, mereka sihat seperti biasa dan tidak tahu membawa bakteria ini. Ramai yang salah faham ingat GBS adalah penyakit kelamin. Sebenarnya bukan. Kenapa GBS penting semasa hamil? Masa proses bersalin secara normal, bayi akan melalui saluran kelahiran. Jika ibu mempunyai GBS, bakteria ini boleh berpindah kepada bayi. Pun kebanyakan bayi tidak mengalami sebarang masalah, tetapi terdapat sebahagian kecil bayi boleh mendapat jangkitan serius seperti jangkitan darah, jangkitan radang paru-paru ataupun meningitis. Dan sebab itu, kebanyakan ibu hamil disarankan untuk menjalani ujian salinan GBS biasanya pada 35 hingga 37 minggu. Ada yang tanya, kalau saya GBS positif, adakah saya perlu bersalin secara pembedahan? Jawapannya, tidak semestinya. GBS positif bukan indikasi untuk melahirkan anak secara pembedahan. Yang paling penting, ibu-ibu hendaklah hadir ke pemeriksaan antenatal setiap bulan dan maklum kepada doktor jika GBS positif semasa proses kelahiran bayi. Semoga perkongsian video ini membantu ibu-ibu di luar sana. Terima kasih.